Adakah tajwid itu bid'ah? Tak bid'ah. Tajwid dengan makna memperbaiki ucapan, pertuturan, menyebut kalimah-kalimah Quran, itu bukan bid'ah. Ya, cuma para ulama berbeza pandangan, adakah dia wajib ataupun dia sunat. Tetapi tahqiqnya, tajwid yang mengajar kita untuk menyebut perkataan Al-Quran dengan betul, itu wajib. Cuma ada dua hukumnya. Pertama, belajar tajwid untuk membaca, tu fardu ain. Cuma belajar tajwid secara teori, yang tu fardu kifayah. Tapi bila kita nak baca, kena bertajwid yang dengan makna, jangan sampai lahan jali, jangan sampai kita sebut huruf tu huruf sehingga orang pun tengok, ni makna lain ayat ni. Faham Tapi tajwid selain daripada itu untuk memperindahkan bacaan, yang tu digalakkan. Okey, yang tu ada khilaf jugalah, tapi tahqiqul qaul, pendapat yang saya pegang lah. Tuan-tuan boleh berbeza, tak ada masalah.